Korang nak tahu partner korang keluar dengan siapa? Pasang je benda ni dekat kunci kereta partner korang. Ni adalah Tile GPS Tracker. Let's say kunci kereta korang hilang kan? Korang pergi je dekat dia punya apps, lepas tu tekan je find. Nampak? Dia terus bunyi. And apa yang best lagi, dia ada location history. Hari tu aku adalah balik Perlis. Kau nampak kat situ? Dia boleh track aku sampai kat Perlis. Let's say korang nak tengok kan, dia ni pergi kat mana ni kan? Korang tekan je. Tekan je lokasi mana yang korang nak tu. Lepas tu dia akan tulis kat situ, Jalan Pauh Arau, Perlis. Kat mana ni? Jom serbu. Tekan je kat sini, dia akan buka Waze ataupun Maps. Ataupun dia ada juga dekat sini. Kau boleh tengok kat sini. Contohnya 25 Mac semalam aku pergi, ada dekat Kajang Highway, ada dekat sini, ada dekat situ. So kat mana ni? Tekan dekat sini, dia akan pergi dekat lokasi tu. Korang nak cari phone korang dengan menggunakan Tile ni pun boleh juga. Korang just double click ataupun double press je dekat sini, macam aku buat ni. Nanti dia akan cari phone tu. Dia ada bateri tau. So dia menggunakan bateri yang bulat macam ni je, macam bateri jam ni je. And dia punya bateri ni tahan untuk 1 tahun. And dia ada banyak jenis pilihan saiz tau. Yang dekat belah kiri aku tu adalah yang matte, and yang dekat belah kanan ni adalah yang pro punya. So korang boleh letak dekat kunci kereta ke, dekat handbag ke, dekat bag ke, dekat mana-mana yang kau nak letak. Barang yang senang hilang, kalau kau nak cari pun boleh juga.